Hai semua, pernah tak bila buat math, rasa macam nak campak je buku tu keluar tingkap? Pening tengok nombor, pening tengok formula, rasa macam apa benda semua ni? Kalau pernah, anda memang kat tempat yang betul. Sebab hari ni, kita akan bongkar rahsia macam mana nak tukar rasa pening tu jadi rasa power. Jom kita mulakan. Inilah dia, perasaan paling legend bila buat math. Kita panggil dia The Sangkut Moment. Tenung soalan tu lama-lama sampai nampak bintang. Otak rasa beku, langsung tak tahu nak mula dari mana. Rasa macam nak give up je kan? Jangan risau, anda tak seorang. Tapi berita baiknya, ada jalan keluar dari kesangkatan ni. Jom kita tengok macam mana. Okey, ini game plan kita untuk hari ni. Simple je. Mula-mula kita akan betulkan dulu mindset kita pasal math. Lepas tu saya akan kongsikan satu formula ajaib 4P. Kita akan bedah siasat satu-satu P tu, tambah sikit strategi belajar yang smart dan yang paling penting, bila habis je perkongsian ni, anda tahu apa benda pertama yang anda kena buat. Ready? Jom. Okey, kita masuk bab pertama. Kita kena ubah cara kita fikir tentang maths. Benda ni nampak macam simple, tapi percayalah, bila anda betul-betul faham idea ni, cara anda pandang subjek ni akan berubah total. Serius. Cuba faham betul-betul ayat ni ya. Math bukan macam sejarah atau geografi yang kita boleh baca dan hafal. Ia adalah satu kemahiran. Samalah macam main bola, main gitar atau main game. Anda tak akan jadi pro player hanya dengan baca buku panduan kan? Anda kena pegang controller, kena main, kena praktis. Sama macam math, anda kena buat bukan setakat tengok atau baca. Jadi persoalannya, kalau math ni satu kemahiran, macam mana cara nak latih kemahiran tu? Inilah dia jawapannya. Formula ajaib 4P. Anggap je formula ni macam cheat code dalam game untuk subjek matematik. Jom kita tengok apa dia. Inilah dia 4P sakti kita. Faham konsep, praktis topikal, periksa kesalahan dan permainan angka. Nampak macam biasa je kan? Tapi percayalah, rasa sebenar nak skor dalam math, semuanya ada dalam 4 langkah ni. Jom kita korek lebih dalam. Okey, sekarang kita masuk bahagian paling daging. Jom kita zoom in dekat setiap P ni dan kita tengok apa sebenarnya yang kita kena buat. P yang pertama, faham konsep. Ini boleh dikatakan dosa paling besar yang ramai pelajar buat. Kita hafal langkah kerja, tapi kita tak faham kenapa kena buat macam tu. Akibatnya, bila soalan tu dipusing sikit je, cikgu ubah sikit je ayat dia, kita terus blank. Sebab tu, kuncinya bukan hafal apa nak buat, tapi faham kenapa kita buat langkah tu. Jadi, biasakan diri jadi seorang penyiasat, sentiasa tanya soalan kenapa. Contohnya, bila selesaikan X tambah 2 sama dengan 5, jangan cuma hafal pindah 2 ke kanan jadi tolak. Tanya diri, kenapa jadi tolak Oh, sebab kita nak hapuskan tambah 2 di sebelah kiri, jadi kita kena tolak 2 di kedua-dua belah. Bila anda faham logik ni, soalan yang lagi susah pun anda boleh nampak jalan dia. P yang kedua, praktis topikal. Ingat tak tadi kita kata maths ni macam sukan? Anda takkan jadi jago badminton kalau asyik tengok video Lee Chong Wei je. Kan? Samalah. Takkan pandai maths kalau asyik tengok cikgu buat kat depan. Tangan tu kena bergerak, pen tu kena menulis. Ambil satu topik, contohnya algebra, dan pulun buat latihan topik tu sahaja sampai anda betul-betul cekap. Nak tahu cara praktis yang paling berkesan? Guna teknik latihan berulang. Caranya senang je. Ambil satu jenis soalan dari satu topik, contohnya soalan cari isi padu silinder. Lepas tu, cari 5 hingga 10 soalan yang sama jenis. Buat dan terus buat sampai tangan anda tu macam bergerak sendiri. Ini yang kita panggil muscle memory untuk otak. Seterusnya, P ketiga, periksa kesalahan. Ini bahagian yang paling sakit hati sekali. Anda sebenarnya faham konsep, tahu jalan kerja, tapi hilang markah sebab silap-silap kecil yang cuai. Salah letak tanda negatif, salah tekan kalkulator, salah salin soalan. Benda-benda kecil inilah yang jadi pencuri senyap markah anda. Jadi, mula hari ni, kita kena ubah cara kita layan kesilapan. Anggap kesilapan tu bukan kegagalan, tapi ia adalah peta harta karun yang tunjukkan kat mana kelemahan kita. Lepas siap buat latihan, ambil pen merah, jangan cuma pangkah jawapan akhir yang salah. Jadi detektif. Cari mana baris pertama yang anda mula buat silap. Bulatkan kat situ. Itulah harta karun anda. Dan P yang terakhir, permainan angka. Pernah tak jadi macam ni? Soalan tu susah, tapi anda faham konsep dia. Tapi, anda sangkut sebab lambat nak kira benda-benda asas macam sifir atau tambah tolak nombor negatif. Bila asas pengiraan kita perlahan, ia macam kita cuba main game online guna internet yang lembab. Otak kita jadi lag. Jadi, macam mana nak upgrade kelajuan internet otak kita ni?
Jadikan ia satu permainan. Dekat phone tu, kan banyak aplikasi quiz math yang percuma atau cabar je kawan sebelah. Weh, jom lawan si F8. Siapa lagi laju? Bila kita buat macam ni, otak kita jadi lebih cekap. Jadi bila jumpa soalan susah, kita boleh fokus pada masalah sebenar. Bukan lagi terkial-kial dengan kira-kira asas. Okey, formula 4P itu dah jadi senjata utama kita. Sekarang, jom kita tambah beberapa aksesori atau skill tambahan untuk jadikan cara belajar kita lebih padu dan berkesan. Okey, ada 3 strategi smart kat sini. Pertama, buat kad imbas untuk formula. Simple tapi power. Kedua, praktis setiap hari. Sikit-sikit pun tak apa, jangan kumpul semua nak buat hari Ahad. Dan ketiga, yang ni paling penting. Lawan godaan untuk intai skema jawapan. Bila sangkut, jangan terus tengok. Paksa otak tu berfikir. Cuba dulu sekurang-kurangnya 3 kali. Proses berjuang inilah yang sebenarnya buat otak kita jadi lebih kuat. Dan ini satu alat rahsia yang ramai pelajar cemerlang guna. Log latihan. Nampak macam jadual biasa je kan? Kita cuma catat apa kita buat setiap hari. Tapi, benda inilah yang akan bantu kita jejak kemajuan kita dan nampak dengan jelas topik mana yang kita masih lemah sebenarnya. Tengok perbezaan ni. Sebelah kiri, kita buat 5 soalan je setiap hari. Konsisten. Otak kita boleh serap elok-elok. Sebelah kanan pula, kita pulun 35 soalan sekali harung pada hari Ahad. Apa jadi? Otak kita burn out, penat dan tak banyak pun yang masuk. Jadi, mana lagi bagus? Sudah tentulah konsisten tu kuncinya. Jadi, macam mana nak guna log ni betul-betul? Pertama, jujur dengan diri sendiri kat ruangan status tu. Kalau keliru, letak je emoji keliru. Tak perlu malu. Log ni untuk kita, bukan untuk orang lain. Kedua, guna ruang nota untuk tulis kesilapan popular anda. Contohnya, selalu lupa letak tanda negatif. Ketiga, catat topik yang anda nak tanya cikgu. Jadi, bila jumpa cikgu, anda dah tahu soalan spesifik yang nak ditanya. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Anda dah ada mindset yang betul, dah tahu formula 4P dan dah ada strategi belajar yang smart. Tapi, semua ilmu ni takkan berguna tanpa satu benda terakhir, iaitu tindakan. Dan inilah hakikatnya. Kita boleh tahu semua tips dan teknik dalam dunia ni. Tapi kalau kita tak mula, kalau kita biarkan rasa malas tu menang, tak ada apa pun yang akan berubah. Langkah pertama tu memang selalunya yang paling berat. Tapi langkah itulah yang akan menentukan segalanya. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran. Bukan esok, bukan lusa, tapi hari ini. Sebaik saja anda habis tengok perkongsian ni, terus ambil buku latihan, pilih mana-mana topik yang anda suka dan buat 5 soalan sahaja. Itu je, 5 soalan. Jadikan itu langkah pertama anda untuk buktikan pada diri sendiri yang anda juga boleh jadi hebat dalam matematik. Selamat berjuang!